Barang-barang raya semua dah siap ke? Dah, bah. Tapi kan, takkan tahun ni kita raya berdua je. Adik-beradik lain mana? Takkan orang tak boleh raya, bah. Pula, sekejap. Biar Abah try call orang Assalamualaikum Alung. Assalamualaikum Abah. Abah, tolong Abah sekejap. Alung tengah busy ni kerja ni. Nanti Alung kau balik Alung. Aduh. Tak dapat lagi budak ni. Kau nampak kerja kau tadi apa? Apa benda? Tak nampak. Cikgu kata nama Am kata buka nasi roti. Diam. Allah. Assalamualaikum Angah. Assalamualaikum, Bang. Apa tu? Angah bila nak balik ni? Lagi 6 hari lagi ni nak raya ni. Oh, masa raya tu Abang tak tahu lagi lah. Kalau Abang ada balik, Abang tak tahu lah sebab Abang banyak kat sini. Oh, ya ke? Itulah, kalau ada apa-apa, tinggal call Abah dia. Terima kasih semuanya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey. Apa nak jadilah dengan anak-anak aku ni? Semua sibuk bekerja. Tak ada masa nak balik kampung ni. Bapak, lepas tu anak depan mata ni bukan anak bapak ke? Alhamdulillah, masih ada dia anak perempuan seorang di sini ni. Jangan risaulah bapak. Nanti mana tahu diorang nak balik kampung kan? Dah 2 tahun dah diorang tak balik. Mana tahu nanti insyaAllah Allah buka hati diorang nak balik kan? Adik harap nanti kita punya keluarga dapatlah kumpul time raya tahun ni. InsyaAllah, amin. Seberapa tadi, Dik? Makanan berbuka dah siap? Dah, tadi kan adik dah masak. Apa abang ni? Pelupa ke aduh abang ni? Janganlah, abang je. Abang tanya je. Dah hidang abang nak makan ke apa? Tak buat, tak ni. Tak maghrib tadi. Cikgu, baju raya cikgu tahun ni warna apa? Tahun ni cikgu fikir masa nak pakai baju raya warna pink. Cikgu balik kampung tak tahu ni? Tak, cikgu memang fikir cikgu nak balik tau. Tapi susah nak kita tak. Spek-spek ni cikgu mak. Ni seorang lelaki baru nak hantar. Tadi tak nak hantar. Saya rasa baik cikgu balik. Tinggalkan je pintu tu. Sebab cikgu masih ada mak ayah. Macam saya tak ada mak ayah. Balik kampung pun rumah nenek. Tengoklah masa mana cikgu fikir ni. Weh korang, tahun ni dapat cuti. Korang balik mana tahun ni? Aku balik kampung isteri aku tahun ni. Lama dah tak balik. Dia mesti rindu family dia. Aku pun ikut. Tak. Aku tanya yang bujang, bukan yang dah berbini macam kau. Okey. Yelah. Bos yang baik pun kerja sepah. Kau tahu nak balik ke tak tahun ni? Kau balik lah. Hari tu aku dengar bapak kau call. Kau kata kau tak boleh balik. Kau tu patut bersyukur kau masih ada keluarga. Kalau aku ni aku cuma boleh harap ke korang tu. Kalau adik korang, aku raya lah dengan korang. Kalau korang balik aku seorang je kat sini. Tapi itulah kawan kita seorang. Kau balik kampung isteri tahun ni. Tapi je lah, aku sekian dulu lah. Tapi kau balik, aku ajak kau sekali lah. Nanti senang lah drive nanti. Selamat kan? Boleh lah. Jom balik office. Pukul berapa ni? Kerja kat office tu bersifah lagi. Kalau tak, lagi 10 sen tak habis. Sakit. Ya Allah, Abah! Ya Allah, Abah! Kenapa ni Abah? Ya Allah! Abah! Jantung apa sakit. Hello? Hello, ambulans! Tolong Abah saya! Hei, mana dia orang ni? Takkan satu pun tak nak angkat call? Takkan semua busy kerja kot? Alah, Angah ni serabut dah! Takkan semua...
tu. Diorang ni bah, semua tak nak kau jawab kau. Diorang tak risau ke yang abah ni jatuh ke apa? Takkanlah abah dah meninggal dulu macam mak dulu baru diorang angkat kau. Daripada kes mak dulu lah diorang ni. Tak apa lagi. Diorang mesti busy tu. Abah tak apa kat sini. Abah kan kuat. Tak ada bah, diorang ni selalu tahu buat perangai macam ni. Tak apa-apa daripada dulu lagi. Diorang ni memang tak nak jawab kau ke? Cikgu Dik. Hello. Kau ni memang tak ada nak jawab kau kan? Apa yang sibuk sangat kau dengan kerja kau tu? Kau kenapa ni marah-marah ni? Orang tak kerja ni. Kau tahu tak pagi tadi abah kena heart attack? Kau balik sekarang kau pergi tengok abah. Kau bawa Angah sekali. Kau ni melampau kau tahu tak? Azim, macam mana bapak boleh pergi antum? Nanti Alun balik dengan Angah sekali nanti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Alun. Wah, Abah, macam mana jadi, Abah? Abah tiba-tiba terjatuh tadi. Oh, alo. Abah dah sakit macam ni baru kau nak balik. Kau ni memang tak orang nak, tak guna lah Aku lu. kerja tau. Kau sekolah tau. Kau balik dengan Abah. Kenapa pula dia kerja? Patut kau nak cakap yang kerja kau lagi penting daripada abah lah. Tak, aku cakap tu tau. Kau yang Kau tak tahu tau. tak? Kita ni adik-beradik tau. Kita ni kena jaga abah sama-sama. Kalau anak harapkan kau ni kalau daripada bapak sakit, daripada mak sakit dulu lah. Penyakit mak dengan Abah tak? Aku kerja tau. Penyakit kerja tak penting ke? Kau sekolah kau tahu apa? Kerja kau tu lebih penting daripada kesihatan abah. Kerja aku tu, aku bayar sewa rumah. Aku bayar mak bapak punya tu. Kau jangan cukup boleh tak? Kau cukup. Adik, dah. Kau ni depan orang tua pun kau nak gaduh. Kau kenapa? Kau pun sama je lah. Aku kau bayar kau tahu tak? Aku ni banyak benda dah buat daripada Lepas tu kau fikir bapak agak ni lah. Bapak tak penting betul tak? Kau tak nak bapak ni. Tak kurang lah. Korang berdua ni dah kenapa? Abah tahu ya, korang berdua sibuk kerja dekat KL tu. Tapi takkanlah sampai tak ada masa kau nak datang melawat Abah dengan adik kamu ni. Adik kamu tugas di sekolah. Abah ni dah tua, kau tahu tak? Nanti kalau Abah dah tak ada lagi, siapa nak jaga adik kau? Sejak mak korang meninggal, Abah tak pernah lagi nampak korang berdua. Abah ingat lagi dulu. Adik, kasih tahu pada mak. Mak sayang adik. Yang gaduh tahu dengan Alun Angah. Mak minta maaf pada salah. Jaga Abah tahu. Tak, Mak. Mak tak ada salah pun dengan adik, Mak. Mak janganlah macam ni, Mak. Mak kenalah kuat, Mak. Mak! Mak, Abah! Abah, tengok Mak ni, Abah! Abah! Mak, Abah! Mak! Bangun, Mak! Abang tak tahulah apa nak jadi korang berdua ni. Tak Abah. Nanti korang balik. Tak, Abah pun kalau kopi, insyaAllah Abah balik. Yalah, Abang maafkan korang berdua. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Apa dia, Abang maafkan. Dan kerja buat lagi ya. Siapa pula tu dia? Yalah, adik pergi buka pintu. Saya dia. Oh, saya. Oh, inilah dia punya. Aku baru tahu kan. Mari juga. Semoga raya kali ini adalah raya yang paling bermakna buat kita semua. Jangan lupa kepada yang jauh maupun dekat. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
was 17, I wondered if my life could be a movie. I'd play myself the main lead. It would be a coming-of-age story. And a quarter of the